Semalam robot Canova dia buat hal guys. Tengok ni. Wow. Tak ada retracement langsung. Robot Canova survive ke tak? Jom kita tengok. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa, founder kepada robot Canova. So, pada minggu ni Cap nak recap ada satu event yang berlaku semalam je 12 hari bulan 3 2026 di mana robot Canova struggle tau nak lawan market The Cool, turun tak ada retracement langsung. Kita tengok sekarang ni, dia semalam dia start kan, waktu terawih tu dia start, dia terjun sampai subuh tak ada retracement langsung. Stop. Total berapa pip tu? 1306 pip. Terus semalam tak ada retracement langsung dan kita tengok adakah robot Canova boleh survive. Let's go. First of all, Ken nak remind dekat korang, robot Canova ni dia datang dengan 4 risk mode. Pertama merchant, kedua tycoon, ketiga sultan dan paling besar sekali adalah kamikaze. Yang Cap pakai pun sekarang adalah merchant je. Turbo pun Cap off. Walaupun Cap pakai merchant dan turbo Cap dah off kan, tengok berapa banyak dia turun. Okay, so semalam Cap dah siap screenshot. Korang tengok dekat sini. Okay, ini screenshot daripada MT400. Kita tak sempat nak buka PC kan, sebab pagi-pagi buta kan. Tengok berapa banyak layer dia. Bayangkan tak ada retracement langsung. Ini memang very abnormal. Kalau kita tengok terus sebelum ni, mana ada goal buat macam tu. Ini 1000 pip turun tak ada retracement langsung. And ni adalah result dia. Kena TP tadi lepas subuh. Nasib baiklah ada retracement sikit. Okay, retracement sikit naik macam ni and robot close dalam keadaan profit. So memang ada orang kata feedback yang Cap dapat, Cap jarakkan lagi martingale tu apa semua. Of course kita boleh jarakkan lagi martingale, tapi bila kita jarakkan lagi martingale, kemungkinan TP dia akan dekat sini ataupun lagi tinggi. Basically tak kena TP and robot still floating sampai sekarang. Apa yang kita boleh counter? Kita tak boleh nak control market. Apa yang kita boleh counter dalam trading robot ni? First kali kita kena jaga capital lah. Capital kena okay, cun. And cuba untuk menahan diri daripada nak guna risk mode. Kecuali awak dah faham risiko dan awak aware dengan risiko tu dan ada pasangan. Okay. So kita tengok sekarang ni, walaupun Cap dah pakai merchant and juga Cap tak pakai pun turbo, total drawdown semalam direkodkan daripada capital. Cap pakai capital total 130 USD, RM500. Floating dia sebanyak dalam $20 macam tu. So lebih kurang dalam 18 ke 17% untuk merchant yang non turbo. So sekarang ni macam mana kita nak counter kalau kita dah buat macam-macam kita nak counter. Sebab tu Cap datangkan features dekat Canova ni. Kalau you guys perasan, Canova ini didatangkan dengan max drawdown percent. Max drawdown percent ni macam mana kita nak guna? Dekat sini dia nyatakan sebagai use equity stop. Maksudnya kita boleh set berapa persen robot nak floating dan robot akan auto cut loss. Dekat sini saya setkan sebagai false and drawdown kita dah default sebanyak 50. Kalau you guys togglekan kepada true, bila kita togglekan true, nampak dekat sini robot akan auto set equity stop 50% limit. Kalau robot ada entry, nanti dia akan tunjuklah berapa limit tu pergi sampai kosong. Sebab macam dekat Highway, dia punya stop up dia memang 100%. Dia bukan stop up ada 30, 80 ke apa. So kalau you guys tak turn on kan equity stop ni, robot akan bertarung sehingga ketitisan darah ataupun titisan equity yang terakhir. So itu adalah harga yang akan bayar kalau kita menggunakan dollar cost averaging. Ini sama je macam if you guys guna take profit dengan stop loss. Sama juga dengan ni DCA. Cumanya macam Cap cakap lah, dapat je file, back test. You faham risiko dan you aware dengan risiko tu, then proceed. Sebab bila kita dah aware dengan risiko, kita dah tahu kita nak letak kita punya risk portfolio kita dekat mana. Yang itu saya tak boleh tolong. Tu awak sendiri yang decide risk portfolio yang macam mana yang awak nak. So basically robot survive, tutup profit dalam sekadar lebih kurang. Kalau kita tengok screenshot ni 2%, 20% floating, dapat 2% profit. Okey lah daripada robot karam kan. So basically robot ni macam sekarang version 1.0.7. In the future memang Cap akan tambah baik lah, insyaAllah soon. Cumanya buat masa sekarang, you guys nak pakai robot Canova, saya tak akan janji manis-manis. Tapi time profit kita profit lah, time kita floating lah. Orang kata reality checks. Dalam YouTube channel ni dia tak akan cerita pasal bulang bintang ke apa, tak ada. Ini adalah reality check sebagai trader robot. You guys kena tahu pro and cons dia. You guys ready to take the risk? Proceed. Kalau tak nak, it's okay. Just tekan button subscribe dan tekan button loceng dan tinggalkan komen yang baik-baik je. Okay? Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.